Assalamualaikum, kembali lagi dalam Tasmati Autobans. Okay, hari ni kita ada sebiji Mercedes A-Class W176. Kereta ni datang dengan masalah indikator ABS dekat meter menyala. Indikator ni boleh menyala disebabkan banyak benda lah. Salah satunya contoh wheel space sensor, ABS pump tu sendiri yang rosak ataupun wiring punya isu. Jadi bila kita dah diagnose, kita mendapati dia punya wheel space sensor sahaja yang rosak. Macam owner ni, hari tu bulan 12 dia dah pernah tukar satu. Hari ni dia datang lagi masalah sama, iaitu wheel space sensor dia yang lain pula rosak. Hari tu dia tukar satu je. Kalau tak nak kerap kali ulang alik bengkel disebabkan masalah yang sama, kita recommend untuk tukar lagi 3 wheel space sensor dia lah. Okey, macam korang boleh tengok kat depan aku ni ada 3 wheel space sensor. Sebab apa 3? Sebab sebelum ni dia dah pernah tukar satu. Tak sampai dalam 2 bulan masalah yang sama berlaku balik. Jadi bila dia datang, kita memang recommend untuk tukar lagi 3 lah. Sebab apa? Umur wheel space sensor ni lebih kurang sama. Jadi dia punya jangka hayat tu lebih kurang Bila kita buat penukaran satu, yang lagi 3 tu akan menyusul tak lama kemudian lah. Okay, yang aku pegang ni wheel space sensor untuk sebelah depan lah. Wheel space sensor ni setiap tayar dia ada satu. Okay, wheel space sensor ni adalah untuk memberi maklumat kepada ECU. Tayar sebelah kanan, tayar sebelah kiri, tayar belakang berpusing pada kelajuan berapa-berapa, dan ECU akan hadam lah data ni untuk distribute kepada ABS pump masa korang break emergency tu. Dan data daripada wheel space sensor ni juga diguna pakai untuk korang punya gearbox, penukaran gear, meter korang yang dekat meter KMH tu kan. Bila korang jalan korang nampak KMH tu 100, 110 kan. Okay, dia baca daripada mana? Dia baca daripada wheel space sensor ni juga. Jadi bila benda ni rosak, korang meter KMH korang tu tak berjalan ataupun lompat-lompat, bergegar kan, tak smooth lah orang cakap, pun boleh disebabkan wheel space sensor ni. Jadi satu, gearbox korang rasa shifting tak smooth pun boleh disebabkan wheel space sensor ni saja. Okay kan? Kepada pengguna-pengguna Mercedes dekat luar sana, nak servis, nak checking, nak buat aircon, boleh datang dekat kita di Tasmati Autobans, berdekatan Cyberjaya, Putrajaya dan sekitarnya. Kita beroperasi daripada hari Sabtu hingga hari Khamis. Jumaat saja kita tutup.